Baik, untuk mengupas lebih lanjut Liga Franchise yang akan menemui peminat isukan pada Mac nanti, kita ada wartawan Kamal Nizam di studio. Hai Kamal, Assalamualaikum. Sihat? Waalaikumsalam. Dah buka Mal Alhamdulillah. Sedap makan tadi Okey Mal, kita teruskan dengan perbincangan kita hari ini. Mungkin Kamal boleh terangkan secara ringkaslah, mungkin ada yang keliru mengenai Liga Franchise ni sendiri, kalau Kamal boleh terangkan. Betul, mungkin ada yang keliru tentang pasukan lebihan daripada luar negara yang datang ke Malaysia untuk beraksi di MPLMY kan, sebab Liga Franchise ini sendiri pertama kali dekat Malaysia. Dia dah dilakukan di MPLPH Filipina dan MPL Indonesia. Dia adalah merupakan liga yang menarik pasukan-pasukan besar, pasukan-pasukan e-sport besar untuk bermain di Liga MPL sini. Kalau nak senang cerita, untuk sukan macam NBA lah kan, NBA mereka berada di atas, mereka takkan ditukar. So basically 8 pasukan ni telah dipilih daripada berpuluh-puluh pasukan besar sebenarnya yang inginkan slot MPLMY, 8 slot ni kan. Jadi 8 ini telah dipilih berdasarkan struktur kewangan mereka dan orang kata mereka ni mampu untuk menjadi dalam program partnership ni bersama MPLMY hinggalah habis tempoh 4 tahun yang ditetapkan. 4 tahun 4 tahun. Okay. Secara total ada 8 pasukan seperti yang Kamal katakan tadi, 3 daripada Malaysia dan 5 daripada negara luar, Kamal. Ini menimbulkan satu persoalan mengenai adakah identiti asal MPLMY itu yang membawa imej Malaysia itu mungkin akan terakis dengan adanya orang kata perubahan seperti ini. Baik, 3 pasukan Malaysia, suka untuk saya ingatkan 3 pasukan ni adalah SRG, Tim Ray dan juga Vamos, dan selebihnya adalah pasukan di luar negara. Tapi mereka yang bermain dalam pasukan-pasukan luar negara itu juga adalah sebenarnya pemain Malaysia. Kalau nak diikutkan, kita masih lagi mengikut rule lama. Kita akan bermain dengan pemain-pemain Malaysia dan juga kuota 2 import. Masih lagi begitu. Walaupun contoh Bigetron daripada Indonesia, tapi mereka tetap perlu membariskan 3 pemain lokal dan 2 pemain import dari mana-mana negara lah. Jadi sebenarnya ia tidak orang kata MPLMY itu sendiri, still player Malaysia juga yang bermain. So ia memberi satu orang kata nafas baru juga pada liga kita, kerana ini pertama kali di mana pasukan-pasukan besar seperti RRQ, Bigetron ni berada dalam liga kita, dan pasti akan lebih meriah lah untuk season kali ini. In a way, player Malaysia, pemain Malaysia berpeluang untuk bermain dengan kelab luar negara. Ada experience yang berbeza untuk kali ini. Ramai Mal pemain daripada Malaysia menjadi pemain import untuk pasukan luar negara ni, setahu Kamal lah setakat ini. Okey, dia bukan jadi pemain import. Mereka basically adalah pasukan dari luar negara datang untuk bermain untuk MPLMY dan membariskan pasukan lokal, dan import 2 orang tu adalah daripada luar negara. Basically Bigetron walaupun dia adalah pasukan daripada luar negara, tapi dia sekarang merupakan Bigetron MY. Dia adalah pasukan Bigetron tapi dari Malaysia. Jadi di sini maksudnya pemain Malaysia tidak disenaraikan di bawah slot pemain import. Betul. Pemain import tu adalah daripada luar negara, dari Filipina, Indonesia. Pemain Malaysia dikira sebagai pemain lokal. Okey, faham. Okey, Kamal mungkin boleh jelaskan mengenai pemilihan ketiga-tiga kelab dari Malaysia ni. Mungkin apakah pemilihan ke-8 kelab lain ni dilakukan serentak ataupun ada prosedur yang tertentu, Kamal? Baik, macam saya cakap tadi, pemilihan pasukan untuk mengisi 8 slot ni adalah dilakukan dengan sangat teliti. Ia perlu, setiap pasukan tu perlu ada kewangan yang sangat bagus. Macam mana mereka nak sustain selama 4 tahun ni, kerana kita tahu Liga Franchise ini memberi kelebihan kepada pemain sendiri. Di mana kita tidak akan lagi dengar masalah gaji, kita tidak akan lagi dengar masalah kecil-kecil itu, tak ada. Sebab Liga Franchise ini adalah dikelola oleh Munton untuk MPLMY ni, dan ada strategik punya partnership dengan ke-8 pasukan. So, 8 pasukan yang dipilih ni adalah pasukan yang terbaik dari segi kewangan dan segalanya. So, kita boleh dapat lihatlah pemain-pemain kita ni tidak seperti yang season-season lepas, di mana ada pasukan yang mengeluarkan merchandise, ada yang tak ada merchandise pun, ada yang ada masalah gaji, ada yang gaji lebih besar. Tapi kali ini semua pasukan merupakan sama rata.
seimbang. Ada semua akan mengeluarkan merchandise tersendiri. Semua akan mendapat gaji yang setimpal dengan apa yang kemeriahan MPL MY boleh beri itu sendiri. Jadi peluang untuk pemain Malaysia juga untuk merasai nikmat bermain di MPL MY Betul. lebih besar. Diorang jadi macam artis lah Macam kan. artis. Macam artis. Betul. Okey, kita nak uji Kamal untuk background beberapa kelab dari negara luar ni. Mungkin dah buat Kamal dah research risau sikit, Wan. uji. Mungkin boleh kongsikan dengan kita apakah Kamal dah nampak antara pasukan yang boleh memberikan saingan atau mungkin boleh mendominasi, mengacau SRG? Sejujurnya saya tak tengok lagi. Mungkin saya adalah sedikit tengok siapa yang akan bermain, tapi melihat kepada background setiap pasukan ini sendiri, Bigetron sangat besar dekat Indonesia. Bigetron dan juga RRQ, Rex Regum Kyon, kalau nak diikutkan nama tu adalah raja segala raja. Okay. Maksud dia. Dan di Indonesia mereka sangat besar. Dan itu untuk Indonesia. Bagi pasukan dari China pula, Invictus dan juga AC ni merupakan pasukan yang orang kata mempunyai background kewangan yang sangat kuat. Jadi mereka pun boleh mengambil pemain-pemain yang mahal, kita tak tahu mungkin selepas ni. Dan juga Flash. Kalau kita ingat Singapura, mereka adalah pasukan di Singapura. Dan SRG pernah berdepan dengan pasukan ini, tapi SG punyalah. Dan mereka mempunyai nama mereka, orang kata satu Strong, nama yang sangat besar juga untuk di Singapura. Jadi kita, bukan saya nak cakap ada yang boleh mengalahkan SRG atau apa, cuma season ni lebih seimbang. Kita dapat melihat bukan hanya SRG saja yang mampu mendapatkan kejuaraan, tapi pasukan-pasukan lain ni juga mampu merebut untuk julang MPL MY itu sendiri. Ada nama-nama star yang mungkin Kamal dah dengar dipancing oleh pasukan luar macam Bigetron ke, Flash ke? Saya ada dengar, tapi saya simpan dulu Tease sebab sikit tak boleh ke? Susahlah. Nanti Dia marah. dah deal ni. Kamal rasa. Dah di luar. Okey, tak apa, faham. SRG Mal boleh sekali lagi untuk season ni dominate saingan MPL MY ni? Susah. Akan ada Cabaran kejutan juga untuk barisan SRG sebenarnya. Sendiri pun ada kejutan. Sendiri ada kejutan. Saya jangkakan mereka akan turun dengan status yang sangat besar sebenarnya. Jadi pasukan-pasukan lain yang kena bersaing lebih ataupun usaha lebih untuk cuba jatuhkan SRG musim Maksudnya ini. SRG pun step up juga. Step Boleh up kata macam juga. tu lah kan? Kita kena tengok nanti. Kita rasa SRG dah besar tapi dia ada lagi besar dia bawa untuk season ni. Betul. Okey, Mal, secara keseluruhannya, macam mana kamu melihat Liga Franchise ini bersedia mendukung saingan MPL MY yang selama ini kita tahu memang havoc dan memang selalu dapat perhatian orang ramai. Okey, baik. MPL MY sebelum ini perubahan sentiasa ada. Kita dapat melihat Homeboys menang. Kita dapat lihat macam-macam pasukan lah. Tapi kali ini Liga Franchise ini seperti kita lihat MPLPH. Okay. Mereka merupakan satu region yang besar. Mereka merupakan satu mengeluarkan atlet-atlet, pemain-pemain yang sangat hebat. Dan MPLID yang juga Liga Franchise mereka sangat berjaya dan mereka mempunyai fan-fan ataupun peminat-peminat dari seluruh dunia juga untuk support mereka kan. Jadi bila Malaysia masuk dalam Liga Franchise ni, saya jangkakan satu adalah kemeriahan. Kemeriahan tu pasti akan lebih meriah. Bukan satu atau dua pasukan saja yang akan mengeluarkan merchandise, yang kita tak akan nampak baju Selangor saja lepas ni. Kita akan lihat lebih daripada baju Selangor untuk ada MPL MY untuk orang support lebih daripada Selangor. Kita boleh nampak lebih ramai cewek-cewek dari Indonesia. Wah. InsyaAllah. Awet-awet daripada Filipina datang ke Malaysia juga, Tengok Kamal. sendiri MPL MY. Ya, Alright. dan berjumpa dengan Kamal. Betul. Jadi have fun Kamal dan selamat bertugas untuk MPL kasih. MY. Terima kasih. Kalau korang nak tahu bila, tak lama lagi dah sehingga MPL MY musim ke-17 bermula. Hujung Mac ini sehingga pertengahan Jun 2026 dengan juara bertahan seperti yang kita mention tadi SRG bersama 7 lagi pasukan yang akan berentap dengan pertama kali program kerjasama MPL MY yang menjadi Liga Franchise.